Sebab benda yang buruk dia satu je, dia Security, that's the name. The tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Reviews. Assalamualaikum. Hai. Okey. Hari ni aku baru lepas pergi tengok cerita yang aku tak familiar sebenarnya. Aku pun tak berapa dapat banyak info. Ya, cerita ni sebenarnya terbitkan oleh Astro Shaw, tapi tak tahu kenapa aku macam tak dapat info. Yelah, mungkin sebab aku tak ada Astro kat rumah, so aku tak dapat lah dia punya iklan ke apa. Tapi yang peliknya, aku macam tak perasan pula dekat dalam grup Facebook filem yang aku masuk. Ada beberapa juga grup yang aku masuk, tapi satu grup pun aku rasa tak ada. Cuma baru sehari dua ni yang aku perasan ada post pasal filem ni. Filem apa? Filem Akad Yang Hilang yang diarahkan oleh Bari Humar. Lepas tu dilakonkan oleh Mira Filzah ada. Lepas tu ada Syahrul Izani, ada Sherry Melis, ada Eden Aiden. Lepas tu ada siapa lagi? Eliza Hamdan. Lepas tu ada lagi beberapa pelakon yang lain. Yang aku tak boleh nak recall lah. Macam aku cakap, cerita ni seriously dia punya promotion macam kurang lah bagi aku. Aku tak dapat info. Kalau ikutkan aku dapat info melalui, aku selalu tengok apa ni, coming soon filem yang akan masuk nanti kan. So minggu lepas baru aku sedar yang ada kewujudan filem ni. Dan dalam masa 2-3 hari sebelum ni baru aku perasan dalam media sosial, grup-grup filem kan. So cerita ni pasal apa? Cerita ni sebenarnya pasal isu dia agak besar juga, ataupun isu dia agak penting bagi aku, pasal nikah fasik, lepas tu pasal bully cyber. So cerita ni isu yang besar, isu yang baik. Sepatutnya banyak benda yang dia boleh ketengahkan. Aku rasa tak ramai yang tahu pasal nikah fasik ni. Tapi cerita ni mengenai Mira Filzah ataupun watak Mariam yang nak kahwin dengan Syahrul Izani. Watak dia nama siapa Amar. Lepas tu dia ada masalah sikit mengenai Mira Filzah ataupun watak Mariam ni. Mak bapak dia punya status perkahwinan adalah masalah. Macam aku cakap tadi, isu pasal nikah fasik. So ada masalah mengenai perkahwinan mak bapak Mariam ni lah. So apa yang berlaku semua, kalau aku rasa aku banyak bercerita, mungkin kau akan dapat lebih tembak. Kau orang boleh tembak lah apa jalan cerita dia. Senang sangat nak tembak lah kan. So apa yang best pasal filem ni, first thing first, bagi aku macam aku cakap tadi, isu dia sangat baik bagi aku. Boleh buka mata orang ramai lah mengenai nikah fasik. Sebelum ni pun aku macam tak berapa familiar, tapi aku tahulah ada masalah macam ni. Cuma aku tak tahu lah dia ada istilah pasal nikah fasik ni. So benda tu buka mata aku juga. Lepas tu pasal bully cyber semua, isu yang baik. Sayang sebenarnya cerita ni sebab dia ada isu yang bagus. Cuma jelah, nanti aku cerita dekat part yang tak berapa nak best kan. Lepas tu apa yang juga bagus ataupun best pasal cerita ni adalah lakonan. Of course, aku paling suka lakonan Eden Aiden lah. Dia salah seorang pelakon remaja ke ataupun pelakon muda yang sangat berbakat bagi aku. Bila dia berlakon, aku sangat-sangat tertunggu-tunggu. Mira Filzah, Syahrul Izani, Sherry Melis, siapa lagi, Eliza Hamdan, semua berlakon dengan sangat baik lah. Diorang ni pelakon yang dah sangat biasa. Orang kata berlakon tak ada isu kaku ke kayu ke, semua tu tak ada lah. Tu bagi aku biasa dan sangat-sangat diorang punya style. Lepas tu apa juga yang best, part emosi, beberapa part emosi dapat diberi dengan sangat baik. Terutamanya macam aku cakap tadi, Eden Aiden, Mira Filzah pun quite good. Gadingan antara Mira Filzah dengan Eden Aiden ni, diorang adik-beradik. Bila ada certain moment tu, bagi aku diorang dapat bagi dengan baik. Tu yang bagi aku, emosi pun sangat baik dan cerita ni. Color grading, visual pun sangat cantik bagi aku. Sesuai ataupun okey lah masuk dalam panggung kan, dengan color grading macam ni. Sangat cantik. Dan apa lagi, tak ada benda
bagi aku yang boleh puji lebih-lebih, ya itu membawa kepada perkara yang tak berapa nak best. Macam aku cakap, isu dah cukup bagus, dah cukup besar, dah cukup baik, banyak boleh buka mata. Tapi storytelling dia sangat-sangat bagi aku macam typical drama Melayu pukul 7. Itu yang bermasalah bagi aku. Ada beberapa perkara yang aku rasa macam tak perlu ada, ataupun macam dia nak memulakan kata-kata ataupun memulakan sesuatu scene tu, ada permulaan dia macam bagi aku sangat lemah ataupun macam tak ada link tau. Macam dia tak ada kaitan. Dia just macam kau cakap, lepas tu kau tiba-tiba terkait dengan apa yang kau nak cakap. Ya, bagi aku kat situ agak lemah lah dari segi storytelling, dari segi dialog pun sama bagi aku sangat-sangat typical filem Malaysia ataupun drama Malaysia pukul 7. Tu yang paling clear lah bagi aku yang buatkan cerita ni. Bagi aku kalau kau tanya aku berbaloi tak untuk aku bayar, ya tak, sangat tak berbaloi untuk aku bayar tengok di wayang. Dan aku rasa better dia masuk dalam drama, slot drama mana-mana kan. Tu pun dah okey dah bagi aku kan. Apa yang juga tak berapa nak best, ya filem ni seriously lah, kau rasa macam template drama yang ditaja oleh kerajaan untuk mengenengahkan isu-isu, ya bully cyber pun ada, nikah fasik. Sangat-sangat template drama bagi aku. Banyak benda yang kadang-kadang kau rasa macam rugi lah untuk kau pergi tengok kat wayang. Serius aku cakap, tak banyak benda yang boleh aku cakap pasal filem ni. Kalau tak ada lakonan yang baik, tak ada isu, aku rasa cerita ni akan jadi sangat-sangat teruk. Jadi sangat-sangat membosankan dan sangat-sangat tak ada apa yang boleh nak dicakapkan. So kalau kau tanya aku, berapa bintang, walaupun kalau kau kedengaran dia macam banyak lebih baik daripada benda yang buruk. Sebab benda yang buruk dia satu je, dia drama sangat. Drama pukul 7 sangat. So tak ada benda yang kau boleh nak cakap lebih lah. So kalau kau tanya aku berapa bintang, aku just boleh bagi 5 bintang per 10. Ya, just okay. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Akad Yang Hilang, aku harap kau dapat subscribe to channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.